boleh menjawab ni. Kajian lah untuk negara kita sesuai apa. Kelajuan tu kenapa 110? Sebab JKR, Jabatan Kerja Raya, menyediakan jalan-jalan kesenangan kepada rakyat Malaysia ni mengikut standard-standard yang telah ditetapkan oleh Dewan Antarabangsa Pembinaan Sesebuah Jalan. Jadi R1, R2, R3, R4, R6 ni macam mana, apa perbezaan dia, dan jembatan, apa jenis jembatan yang dia pasang. Ada jembatan gunakan konkrit beam, ada jembatan gunakan besi, ada jembatan, pernah tak Z tengok jembatan kayu kan Jalan Ulu Jam dulu kan ada jembatan kayu. Betul lah. Jadi bila jembatan kayu naik yang beban 40 tan saya tak berani. Tak boleh jalan ke tak boleh jalan, takut dia tengah tenggelam. Ni jatuh berapa puluh habis JKR semua ni? Tak, R1, JKR R2. dia yang menyediakan brace panduan SOP untuk pembinaan jalan, kontrak-kontrak yang dapat kontrak bina jalan dia akan ikut. Nak ikut jalan tu standard apa yang diperlukan. Itu prasarana itu Yes, jadi dia tidak boleh terkeluar daripada itu. Jadi jalan negara kita ditetapkan supaya ini adalah keselamatan. Memang jangan ikut saya. Jangan ikut saya. Saya ada kuasa waktu tu. Hari ni tak ada kuasa. Datuk buat research ni ada sebab. Tak ada dua laju dah sekarang. Dulu je masa buat ajian. Okey, kalau siapa yang sempat tengok ni Datuk gunakan helmet ni kita cerita kereta juga. Okey, soalan ada yang tanya Datuk, kenapa dekat dalam kereta kita tak pakai helmet? Ada. Siapa cakap tak ada buat kereta dalam helmet? Waktu kita main racing, masa racing kita kena pakai helmet. Keselamatan diutamakan. Dan helmet ni mesti ada cantik. Dia tercantik dekat belakang tu. R0R. Tapi saya dah tahu kat stiker reflected. Reflected tu dekat belakang tu dia panggil R22 dan MS1. MS1 adalah helmet yang telah ditetapkan untuk piawaian untuk negara ini. Dan R22 adalah United Nations Regulation 22, di mana helmet. Dan helmet ini adalah pentingnya untuk menjaga kepala kita. Dia terhempas, kepala kita masih selamat. Tapi ramai penunggang-penunggang mana sirin dia tu? Ada kat tepi belah jalan. Ada. Saja betul. Mesti ada lah. Beli motor mahal-mahal. Tapi helmet pakai setengah, telinga boleh nampak. Saya sukalah tu. Kalau dia hilang. Beli motor mahal, pakai helmet setengah. Cantik je. Naik basikal boleh pula setengah? Naik basikal lain. Dia punya kelajuan macam mana pun, bila dia jatuh, kepala dengan gabus yang ada helmet setengah tu, selamat. Tetapi motosikal hanya 45 km per hour cukup. Hanya 45 km per hour cukup untuk pecahkan kepala. Okey.